Untuk soalan 12C, polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. So dia dah explain dekat kita tentang polimer. So polimer tu actually daripada molekul-molekul kecil yang bergabung. So dia akan membentuk polimer. So this one is bulat-bulat kecil ni adalah molekul kecil. So dia combine menjadi polimer. So melalui proses pempolimeran. So it's come from proses pempolimeran. So daripada sini kita nampak daripada proses pempolimeran. So kita tengok kat sini adalah diberi kepada kita rajah 11.2. Ada gambar rajah berkaitan dengan balloon scale. Ada gambar rajah berkaitan dengan tapak kasut, di mana dia tapak kasut dan kita nampak ada bunga-bunga dekat sini kan. So yang agak mungkin tebal. Okay. Dan kita nampak kat sini is a balloon adalah getah yang agak lembut sedikit. This one adalah getah yang agak tebal sedikit kan. So kalau kita tengok kat sini, kita dah dapat idea dah. Dia akan tanya soalan berkaitan dengan getah, about latex, right? So tengok soalan ni, tanya kepada kita. Soalan dia ialah banding dan bezakan dua barangan polimer di atas. So kalau dia nak soalan berkaitan dengan banding about the similarity, persamaan dia. Kalau beza, dia berkaitan dengan apa? Perbezaan dia yang tak sama. Okay. Jadi kita tengok dulu. Kita tahu is from the getah. So kita boleh tulis. Kita tulis kat sini adalah persamaan. Okay. Persamaan. Apa persamaan bagi kedua-dua jenis polimer ini? Okay. So kita tulis. Kita tengok sini. Kedua-duanya diperbuat daripada latex. Kita tahu kan getah saintifik dia adalah latex. Both made up from latex. Yang kedua, bila persamaan, kita memang kena tulis kedua-duanya. So kedua-duanya tidak lelap udara. Dua-dua ni dia tak akan lelap udara. And kita boleh juga tulis kedua-duanya merupakan penebat elektrik yang baik. Sebab tu kan kalau orang yang kena electrical shock, kita nak putuskan aliran elektrik pada badan seseorang kan, kita boleh digalakkan untuk baling getah, baling kasut ke kan, supaya terputusnya aliran elektrik tersebut, sebab dia adalah penebat elektrik yang baik. So dah habis persamaan, kita tengok pula tentang perbezaan. Dia nak perbezaan dua ni. Alright, so based on this one, kita diberi 4 markah. Okay, so bila cakap pasal banding, kita tulis 2 point lah untuk banding dan 2 point untuk beza. Jadi kamu pilihlah mana-mana yang sesuai, yang kamu nak tulis, yang kamu ingat kamu tulis. Okay, next kita akan tulis pula berkaitan dengan perbezaan. Perbezaan apa? Perbezaan K dan L. So kat sini kita dah tahu dah. Kita make sure kita buat dalam bentuk table, dalam bentuk jadual. Kita boleh tulis K dan L. Okay, saya suka buat macam ni. Kamu buat table lah, tak kisahlah table macam mana, yang penting ianya adalah table. Okay. Okay, alright. So kita boleh tulis K. Kita tahu K apa K? K ialah getah asli. L getah
terbukan. Tahu tak getah terbukan ni apa? Kenapa kita kata dia ni getah terbukan? Sebab dia akan tambah sulfur. Sulfur ni dia akan tambah. So this one is synthetic. Kita akan tambah sulfur untuk membuatkan dia lebih tahan haba, lebih keras, lebih bagus lagi daripada getah asli. So kita back kepada kita punya explanation tentang differences dia adalah, kita back kepada soalan ni pula. Kalau getah asli tidak tahan haba, tapi kalau getah terbukan tadi tahan terhadap haba. Okay, bolehlah kamu nak buat point ke? Okay, next. Telap cecair. Yang ni telap cecair, permeable to liquid. This one tidak lelap cecair. Okay, next. Ni poin-poin yang kamu boleh pilih lah. Kalau getah asli ni dia lembut, getah terbukan kita dah campurkan, dia sedikit keras lah. It's very good and lebih berkualiti. And then the last point yang kamu boleh pilih ialah mudah teroksida. Apa maksud teroksida? Dia mudah react dengan oksigen, mudah react dengan udara. So lama-lama dia mudah reput. Itu gas asli. Gas asli itu adalah getah asli. Tapi kalau getah terbukan, dia lambat reaction dia dengan udara. So dia lagi bagus. Tidak mudah. Dia akan reput juga tapi lambat. Tidak mudah teroksida. So this is all about the differences between gas asli dan juga getah ini ialah, this is the difference about getah asli. So getah asli ni tidak tahan haba, telap cecair, lembut dan mudah terdioksida. Manakala untuk getah terbukan ni tahan terhadap haba, tidak lelap cecair, keras dan tidak mudah terdioksida. So this is the similarity and the differences among K and L.